Anda ingat tak jenama Malaysia yang dah hilang? Kuis ini akan uji memori anda tentang produk dan syarikat tempatan yang pernah popular. Tapi kini sudah pupus, ada yang mudah, ada yang buat anda terfikir lama. Berani mencuba? Jom mulakan. Nama roti manakah yang pernah popular pada 90-an dengan slogan Roti Sega? High five. Jenama minuman berkarbonat Malaysia yang sudah tidak wujud. Pretty. Jenama TV Malaysia yang pernah mengeluarkan televisyen CRT. Orion. Jenama basikal Malaysia yang popular pada 80-an dan 90-an. Relic. Jenama susu pekat manis Malaysia yang sudah pupus. Daisy. Jenama rokok tempatan yang sudah tidak dijual. Taj Mahal. Jenama kereta Malaysia yang pernah dilancarkan pada 1994 tetapi gagal. Tiara. Jenama komputer riba Malaysia yang cuba bersaing pada awal 2000-an. Elite. Jenama sabun mandi cair tempatan yang sudah tidak ada. Biofresh. Jenama minuman isotonik Malaysia yang pernah bersaing dengan 100 Blaze tetapi tidak bertahan lama. Isoplus. Tamatlah, berapa banyak jenama lama anda ingat? Kalau dapat semua betul, anda memang raja nostalgia Malaysia. Kongsi keputusan anda di komen dan cabar kawan-kawan untuk mencuba juga. Okey, ini adalah soalan bonus untuk kau orang. Tahukah anda jenama Tiara sebenarnya rebatch daripada Kia Pride dari Korea?